Okey, jom. Hari ni kita last akan usik motor ni, motor Aisyah. So last hari ni kita akan pasang winglet, and then ada yang barang saya dah pasang, cuma nak touch up sikit. So jom kita tengok apa barang yang dah sampai, and then apa yang saya dah buat dekat motor Aisyah. Okey, jom. Korang boleh tengok dah, windshield kita dah tukar. Windshield dah tukar, brake lever, handle guard dia bukan, dia plastik lah. And then total grip kita dah tukar. Dan apa lagi kita tukar, single seat pun dah, exhaust pun dah buat. And then itu hari dia jatuh sebelah sana kan, sebelah sana dah patah, kita dah tukar, dah beli, dah pasang. Lepas tu handlebar pun dah pasang. So tinggal ialah winglet guys, winglet. So winglet ni untuk CBR yang baru, ini CBR lama, so kita kena custom sikit lah. So ini macam Aslam ya, so boleh tengok motor Aslam kan dah ada winglet, sama je winglet, sama brand. So kita kena custom sikit untuk pasang, tak susah, tak senang, boleh-boleh je. So korang yang komen yang video aku yang story pasal gam kan, kenapa saya pakai gasket gam, kenapa tak pakai panel bond, kenapa pakai double tip je dah cukup kan. Okey, ni hasil dia yang saya buat untuk motor Harry. Dia tak bergerak pasal saya pakai barang apa yang saya ada je. Pasal sini nak pergi cari barang memang susah, lagi kalau beli Shopee pun lambat. So ini je saya ada. So jom kita pasang winglet hari ni. Kita pasang winglet, and then kita short sikit lah, tengok lah macam mana motor ni. Kita proses mana tahu nanti bawa-bawa buat ada yang problem. So jom kita buat winglet Aisyah pula. Okay, so dia winglet ni lain sikit pasal dia punya curve sini kan, curve yang nampak tak, curve ni kan. So dia CBR dia tak ada, yang untuk CBR ni 2008 tak silap, yang tu baru sikit. So saya rasa akan potong, and then kita double tape je, so kita tak pakai bawah ni lah. So dua set saya akan potong, and then nanti kita pasang lah. Sama juga, kita taruh double tape. Ni double tape dah 3M, tapi tengok macam mana aku nak pakai double tape ni ke tak. Okay, so saya potong jap ni, pakai grinder potong, ukur jap. So macam ni lah aku rasa dia punya winglet. Sini semua boleh double tape ni. So aku potong sini. Ya. Okay, saya akan potong line sini. Patut kalau betul taruh skru lagi tahan, tapi winglet untuk CBR baru, so kita try modify lah. So saya pergi potong jap, dan saya datang balik. Okay, so macam biasa aku dah potong dah, nampak potong. So aku nak tambah lagi double tape pasal takut tak cukup. So macam biasa lah, aku pakai super glue dengan double tape 3M sama pisau aku. Oh, ada kat bawah. Alright, so sama je macam itu tadi. Kita ambil 3M, kita lap bersih-bersih. Super glue pun aku beli baru. Alright, settle. So dot and dot sikit je, tak payah banyak. Tinggi betul tu, aku tak ada stand lah, sorry tu, nampak tak. Dan kita ambil kita ni double tape, kepala. Okay, kita nak buat ekstra je, takut tak cukup, takut cabut. Biasa dia tak pakai skru kan.
potong. Okay. So biar dia kering. And then bawah ni. So bawah ni dia ada double tape. So cabut dulu lah. Saf nak taruh hujung-hujung dia. Nampak kat sini hujung-hujung. Same thing. Dot. And then dot. Settle. Double tape. Yes. Taruh sana. Itu pintu buka, itu orange kerusi. Sorry yo. Dia orang bagi gift. Yes, betul. Itu orange kerusi, taruh saya sana. Yes. Orang bagi gift. Kalau orang bagi gift, aku suruh taruh dekat kerusi kat sana, orange tu. Nanti dia orang ambil lah. Okay, so nampak sini satu, and then sini ada original lagi. Sini tak ada super glue lah. So macam ni. Alright, sebelah dah siap. Kita tunggu dia gam dia kering. Kita buat sebelah. Tengok, yang sini tak ada tape tau. Tak tahu kenapa. Mungkin dia lupa. So dot, and then dot. Taruh. Potong. Okay. Potong sebelah. Ada yang satu abang tu dia suggest pakai yang 3M nya spray dia. Saya tak ada bang, bukan saya tak nak beli, tak ada, susah dapat. Kalau tak saya kena order Shopee, walaupun lagipun saya bukan hari-hari buat body kit ke apa. Saya buat sikit-sikit je. Tapi thank you komen pasal saya ada benda baru, boleh tengok, boleh suggest lah. Itu hari saya pergi, lepas abang komen tu, saya terus apa tu, terus pergi tengok apa benda barang tu. Tengok rupanya, okay. Okey, siap dua-dua side. Wah, panas. So ni kita tunggu untuk gam dia kering. So kita ambil kain, lap sini jap. Okey, so kita jatuh super glue. Okey, kita lap. Kita nak surface dia bersih lah. Lagi kalau ada coating, macam dia dah banyak orang dah tahu coating kan. So kuku jap. Jauh lah siap. Dia punya dia punya fitment ya. Tapi tak apa lah. Boleh pakai, dia aku pakai gam.
Okay. So, kita buka gam. Gam pula. Terbang pisau. Buka double tip. So, nanti saya akan pakai silikon gam untuk cover lubang-lubang dia. Sekali ini bukan original CBR punya yang 2008. Ni untuk yang baru macam Asla punya. So, dah beli. So, kita modify masuk je lah kan. Alang-alang modify masuk. Cakap dengan Aisyah jangan jatuh motor lagi. Okey. Sini satu. Satu. Ini. Alright. Dah super glue. Dan kita cari kita punya tempat cun. So, aku rasa sini cun. Alright. Okay. So, kita pegang je, tahan. And then, tunggu gam kering. Dia ada double tape je. Tapi, kalau nak cun, tunggu dia kering lah. Sebelah sini aku tahu double tape. Tak kena weh. Tak masuk langsung. Aku rasa kena ambil grinder. Potong nanti. Potong bagi lawa sikit. Alright, sementara dia tunggu dia kering, kita buat sebelah sana pula. Jom. Motor Asla kat sini, nampak tak? Okey. Alright. Sama je. Buka. Okey, kat tip dia telap. Dan kita tabur super glue sikit. Sikit. Okey. Dan kita align dia. Dia sini satu jari, sini satu jari. Okey, ngam. Kadang-kadang produk dia finishing dia lain. Dia color carbon and color fiber. Dia bukan original. Kalau original factory dia cun-cun. So yang ni ada gap sikit lah. Gap sikit, nanti kita taruh silikon macam kat sini. Kita taruh silikon. Kita tape and then kita silikon dia. Alright, saya tunjuk jap. Boleh nampak dah kita dah double tape dah. So nanti kita akan tape balik. Kita akan taruh silikon lah untuk gapping dia. Macam gapping kat sini pun. Nampak gap dia. Ada gap sikit lah. Nanti kita silikon ya. Pasal ni bukan untuk CBR 2008. Ni untuk CBR ni baru sikit macam motor Asla. Asla ni baru. So nanti silikon, tunggu gam kering. Dan nanti kita akan silikon balik lah. So tunggu dia kering. And then kita silikon. So jom.
Dah parking sini dah. So aku dah tape. So time untuk silikon lah sekarang. Dua-dua belah. So nanti aku silikon, aku tunjuk. Aku nak silikon pakai dua tangan. So aku tak boleh angkat kamera and then buat. So tunggu jap. Aku settle jap. Nanti aku datang balik. Alright, aku dah siap silikon dah winglet. And then jom kita tengok hasil okey ke tak okey, atau apa lagi kita kena buat kat motor Aisyah ni. Okey, jom kita tengok. Oh, nampak tak silikon tu aku buat, tapi belum kering lah, nampak. Oh, fitment ni nampak. Sini buruk sikit pasal banyak tempat, banyak lebar. So aku tak boleh, jari aku besar. Nampak. Oh, winglet dia. So macam mana guys, lawa tak lawa, cun tak cun, korang komen sikit. Tolong like, subscribe sikit aku punya YouTube channel. Lagi 300 orang dah 10k ya. Tuan Aisyah, motor Scarlett Johansson. Ni apa, Justin. So 2 CBR dah complete guys. 2 CBR dah cun, dah lawa. Cuma ada calak-calak itu ialah battle scar guys. Alright. So korang nak tengok apa lagi dekat motor Aisyah, korang komen and then aku nak baca komen. So winglet dah pasang, brake lever dah pasang, handle guard dah pasang, lagi apa, windshield dah pasang, single seat dah pasang, exhaust dah pasang, semua dah pasang, tayar semua dah pasang dah. So semua complete dah motor ni. So cuma nak touch-up yang sikit-sikit je. Lagi yang footrest yang apa, kaki tu dah patah, aku pun dah tukar dah. Okay, so nak tengok barang-barang tukar, korang tak percaya? Nah, ni windshield, winglet, tayar, brake lever, clutch lever, lagi apa, throttle brake, handle guard. Nah, tengok tapak kaki dia patah, aku tukar yang getah, so tak licin. And then single seat. Lagi apa guys yang korang nak aku tukar? Rim dah spray hitam, exhaust dah buat pendek. Nampak tak? Nampak sini side dah lawa. Winglet je aku tak puas hati, pasal aku suka winglet yang ganas-ganas. Ini tak ganas sangat. Macam mana guys? Lawa. So motor Aisyah dah siap. So korang komen, korang nak apa lagi kat motor Aisyah ni? Korang rasa apa lagi yang tak cantik? Komen sikit. Dan tolong subscribe. And then jom continue on the next video yang aku post. So bye.